Ini diambil daripada kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Rasulullah, khalifah yang ketiga. Jadi beliau menyatakan 4 perkara yang secara zahirnya kelihatan sebagai keutamaan, tetapi hakikatnya adalah kewajiban. Yang pertamanya bergaul dengan orang soleh. Jadi kita berkawan dengan orang soleh, bergaul dengan para alim ulama. Ini satu perkara yang diutamakan dalam kita memilih kawan. Contoh. Sebab apa? Kan ada di dalam hadis Nabi yang disebut maksudnya berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita dapat wangi. Kita tak jual minyak wangi tu, tapi berkawan dengan orang jual minyak wangi. Nabi buat perumpamaan begitu, dapat wangi. Berkawan dengan tukang besi, dapat bau busuk besi dia. Jadi maknanya berkawan dengan orang baik, lambat laun mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang baik. Dan berkawan, bernaung di bawah para alim ulama, orang-orang yang salihus salih, ini adalah keutamaan yang paling utama dalam hidup kita. Kemudian kita mengambil dan mengikuti di atas sifat-sifat salih dan amalan-amalan orang salih, itu merupakan kewajiban. Sebab para alim ulama, orang-orang salih, mereka adalah sebagai penunjuk arah jalan kehidupan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita tak ada lain. Sebab apa? Kita kena ambil jalan-jalan itu. Jadi jalan-jalan inilah yang mendatangkan, orang kata apa, kehidupan kita yang boleh bahagia, sebenar-benar bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita pula tak mau ikut, tak mau dengar, tak mau mengambil daripada para alim ulama, kita nak ambil kat siapa? Kita nak ikut siapa? Jadi ini tuan-tuan ni. Jadi ambillah apa yang disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan ini. Ini jalan-jalan yang membawa kepada kita adalah kebaikan. Mungkin kita tengok benda ni secara simpelnya, kita katakan bahawa benda ni alah biasalah, kita bergaul dengan siapa pun tak apa. Dia tak boleh. Sebab apa? Nisbah kawan ni yang boleh membahagiakan kita, ataupun kawan yang boleh membawa ke jalan yang baik, dengan kawan yang nak merosak, menjahanamkan kita. Banyak hak kawan yang nak merosakkan. Kawan yang nak menjahanamkan kita tu banyak. Kawan yang nak bawa kita kebaikan, ke jalan yang elok, jalan yang sempurna, yang ni kurang. Jadi sebab tu kita disuruh duduk berdamping dengan para alim ulama. Bahkan sampai orang kata kita duduk bersama dengan mereka, jika sekiranya makan minum dia makan, kita makan bersama dengan dia. Dan jika sekiranya makan minum dia tu ada lebih, dia makan tu tak habis, kita pun habis. Nak ambil barakah daripada para alim ulama, orang soleh. Ni kena tengok betul-betul lah tuan-tuan, ya. Sebab ni kita, perjalanan hidup kita atas dunia ni ada hak penipu ada. Jadi kena tengok hak yang betul-betul. Di kalangan orang soleh, di kalangan para alim ulama yang betul-betul. Jangan hak jenis penipu ni. Jadi itulah, mudah-mudahan kita jalan yang dilalui oleh mereka ini, di kalangan orang salihus salih, di kalangan para alim ulama, adalah menjadi kewajiban kita untuk ikuti. Kemudian membaca Al-Quran, membaca Quran. Wa tilawatul Quran fadilatul wal amal bihi fariḍah.
Membaca Al-Quran adalah keutamaan, namun mengamalkan isi kandungannya merupakan kewajiban. Jadi kita baca Quran sunnah, tetapi dalam keadaan kita ni mengamalkan isi kandungan pengajaran Al-Quran itu adalah kewajiban. Al-Quran bila kita mati besok akan ditanya tentang pemimpin kita, maka dijawab Al-Quran itu sebagai imam. Wa imamuka, ditanya imam, maka kita menjawab Al-Quranu imami, Al-Quran imam bagiku. Jadi bila kita sebut gitu tu maknanya dalam kehidupan kita ni Al-Quran ini ialah kitabullah, dan dialah menunjuk arah jalan kebajikan, jalan kebaikan, jalan yang membawa kebahagiaan, keselamatan. Dan segala isi kandungan Al-Quran tadi itu mengandungi pengajaran-pengajaran yang banyak untuk kita manusia. Itulah jalan yang membawa keselamatan. Dan hidup kita juga akan sempurnanya dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran. Apa kita nak buat sekalipun, dia kena ada rujuk kepada Al-Quran. Jangan kita rujuk pada tempat yang lain. Tuan, nak hidup kita dalam kebahagiaan kita dalam rumah tangga, maka dia kena rujuk Quran. Naknya kita dalam keadaan berlakunya jual beli, nak melaksanakan sistem perniagaan, nak buat syarikat, nak buat apa, kita kena rujuk pada Quran. Kita nak bertani, nak berkebun, nak berladang, kita kena rujuk pada Quran. Kita nakkan juga dalam kehidupan kita mempunyai miliki harta benda, kena rujuk pada Quran. Nak kehidupan kita dalam ilmu pengetahuan, maka dia ada ilmu dalam Islam, rujuk kepada Al-Quran. Ilmu begitu luas, bukan hanya sekadar menceritakan tentang hukum hakam fardhu ain, bab taharah, tapi dalam Islam juga ada ilmu sains, ada ilmu fizik, ilmu kimia dan sebagainya, ya, ilmu pertanian dalam Al-Quran. Jadi semua ni kita kena belajar, kena mengkaji tentang kebesaran Al-Quran Allah turunkan. Jadi sebab tu kita ni tak ada lain. Al-Quran adalah menjadi kewajiban untuk diamalkan isi kandungannya yang Allah berfirman di dalam Quran tu. Bukan hanya diturun sekadar untuk menjadikan ia disebut kata kitab, tetapi ia untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi itulah kita kena mengambil jalan ini, bahawasanya mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu adalah kewajiban. Yang ketiganya ziarah kubur, menziarahi tanah perkuburan merupakan keutamaan. Jadi ziarah kubur ni tuan-tuan, bukan tetap hari raya aja. Dia tak ada hadis pun. Dia boleh ziarah masa mana pun, tak ada masalah. Kita ni dah jadi satu, apa orang panggil, tradisi, adat. Hari raya apa kat penuh pergi, hari lain tak ada. Bahkan hari raya tu kalau tak pergi tu, Allah, macam satu kesalahan. Hari biasa, hari apa pun tak apa, ziarah kubur ni. Ziarah kubur sebagai satu peringatan untuk kita, yang kita ni beringat akan diri kita akan kematian dan hampir ataupun dekat dengan kematian. Yang menjadi kewajibannya bekalan kita tu, amal ibadat kita tu tuan-tuan. Dia dah kubur rajin, sembahyang tak? Apa cerita? Pergi kubur, baca Yasin tu ayah mak arwah dia apa semua gitu, tapi dia tak sembahyang. Allahu Akbar. Tak jadi kerja lagu tu kita. Tukang gali kubur, hari-hari gali kubur, korek kubur, tapi dia tak sembahyang. Enggak. Jadi tak ada faedah yang kita ni tak dapatkan, orang kata ambil aktibar.
Kita duk gali kubur, lepas tu tanam orang, timbuh orang, esok orang timbuh kita, kita tak sembahyang. Jadi ni berat ya tuan. Jadi kita ni nak beramal, persediaan kita yang hidup sebelum mati itu menjadi kewajiban. Jadi sebab tu kita ni bila ziarah kubur, ya, maka adalah adab-adab yang telah disebut ziarah kubur, dengan kita beri salam kepada ahli kubur, dan tidak ada berlaku benda-benda yang khurafat yang kita bawa ke tanah kubur. Pergi duk siram bunga, siram air, tabur bunga, ya. Ini tak ada dalam benda-benda yang disebut dalam hadis Nabi pun. Tambah sekarang ni pula saya tengok India jual bunga depan pintu kubur nak masuk. India ambil kesempatan, itu hari mula sikit ya, sekarang dah pasang kemah dah. Pihak Jawi diam ke benda tu, tak ambil tindakan. Ni kubur yang tercantik dalam wilayah. Nak masuk pintu kubur, pintu gerbang tu, India jual bunga. Apa cerita dah kita benda-benda ni? Tak ada benda yang disuruh Nabi pun buat betul. Katalah pihak Jawi tak pantau ke, tak tengok lagi macam mana, ke Jawi jadi Rumi dah. Jawi jadi Rumi berat lah. Pakai dia tengok benda-benda khurafat, benda bid'ah, benda haram, buat kerja gitu, buat apa? Tak payah. Kita anak-anak duduk di rumah baca Quran pun boleh, tak ada masalah. Tak semestinya kita kata pergi baca Quran atas kubur. Tak. Ni setengah-setengah tempat tunggu. Ada mak bapaknya tinggal duit banyak, orang kaya, upah orang mengaji. Anak tidur sedap di rumah. Anak tidur berdengkur sedap di rumah, upah orang mengaji, baca Quran atas kubur. Kamu lah anak tu baca untuk ayah, upah orang buat apa? Kita sendiri baca untuk ayah. Dia kata kena baca Quran, tak semesti duduk atas kubur. Kau duduk di London pun baca pun tak apa, tak masalah. Niat kita untuk ibu bapa kita. Apa tak sampai? Sampai. Benda tu hak Allah, di mana duduk, di mana pun sampai. Ni kita berkhemah. Pagi-pagi pula dia pergi hantar nasi lemak, kopi o, teh o. Air berkelah pula atas kubur tu. Sempat berkelah pula atas kubur tu. Makan nasi lemak lah, nasi biryani lah. Tengah hari hantar nasi biryani. La ilaha illallah. Ni kita. Terus balik saya tegur di kampung-kampung tu, buat lagi benda amalan ni. Dia tanya Pak Imam, ada hadis ke? Diam tak kata apa. Dia kata tak ada lah. Habis tak ada, buat apa? Dia kata dah lazim orang buat. Pasal hak lazim tu kita tak nak buat. Buat hak benda ada hadis. Jangan ajar orang hak benda yang tak ada lah hadis. Jadi ni kita tu. Amalan kita tu, yang persediaan kita untuk mati, hak tu yang wajib. Dan yang keempat, melawat orang sakit adalah keutamaan. Namun meninggalkan wasiat pada akhir hayat merupakan kewajiban. Kita pergi ziarah orang sakit, Nabi pun suruh kan, dalam hadis Nabi kata ziarah keutamaan hakul muslim ma'alal muslim. Hak Islam kepada Islam yang lain, salah satunya ziarah orang sakit. Jawab salam, ziarah orang sakit. Jadi ini satu daripada hak Islam yang ada pada kita. Dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Tak perlulah orang jemput kan. Itu kenuri orang jemput lah. Dia kata dia tak jemput pun, Allahu Akbar. Ni bukan kenuri, majak makan kenuri. Orang sakit pergi ziarah lah. Dapat dengar berita, pergi ziarah.
Dan kita ziarah ni tuan-tuan, sila rujuk dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah jilid yang pertama. Dalam tu ada hadis berkenaan ziarah orang sakit ni. Ya, dalam tajuk bab masalah hubungan sosial kita dengan masyarakat. Dia kata bila ziarah orang sakit tu, yang sakit tu doa untuk kita, doa orang sakit tu Allah makbulkan, mudah makbul. Dan kita doa untuk dia, dan kita juga minta kalau hak yang boleh bercakap lah, kalau dah sakit sampai duk jadi macam batang kayu tu, nak doa lagu mana kawan tu tak boleh cakap dah. Hak sakit tu boleh cakap lagi ni, kita kata doalah untuk saya juga. Itu ada hadis disebut doa orang sakit untuk kita Allah makbul cepat. Doa sama untuk saya, untuk kebaikan saya, kita pun doa untuk dia. Itu tujuan kita ziarah orang sakit. Dan sekurang-kurangnya juga menjadi peringatan pada kita bila kita tengok orang sakit, jadi banyak pengajaran. Banyak pengajaran untuk kita, persiapan untuk kita untuk kembali menemui Allah. Waktu tuan-tuan bila sakit ni, Allah dah bagi signal dekat kita. Naik lampu kuning tu, duk tunggu lampu merah. Bila lampu merah pun stop habis. Duk tunggu masa tu ya. Itu kita kena beringat tu. Bila sakit, carilah ubat, kata Nabi. Tiap-tiap penyakit ada ubat, ada penawarnya, kecuali penyakit tua dan mati. Hak tu tak ada ubat. Penyakit tua dan mati. Jadi kita pergi ziarah. Apa yang kita nak jadikan ialah kewajiban wasiat. Sebelum kita mati, kita kena wasiat kepada anak pinak isteri kita. Wasiat ni wajib. Sebab tu dalam bab wasiat ni dia suruh tulis pada kertas, letak bawah bantal kita tidur. Kok mana tahu kita tidur mati dalam tidur. Jadi bila kita orang yang hidup nanti, bila dia tengok bawah tu ada wasiat ditulis. Jadi perkara wasiat ini yang kita kena buat menjadi kewajiban, supaya orang yang hidup boleh menunaikan apa yang kita wasiat yang baik tadi ni dapat ditunai, disempurnakan. Tapi jangan wasiat ni, ada wasiat kalau aku mati besok tolong bawa balik tanam jenazah di sebelah pusara ayah di kampung. Tak payah, yang tu bukan wasiat. Ulama kata yang tu bukan wasiat, tak boleh wasiat gitu. Di mana kita mati, di situ tanah kubur kita. Tanam di mana serupa dah. Dia kata esok nak tanam sebelah, dah tanah di mana pun berjumpa. Kita nak balik ke alam yang satu, semua sama. Ada jadi kita ni orang Melayu ni satu trend macam tu lah. Mati di sini, nak balik ke Lenggong. Ada satu jenazah itu hari, meninggal di sini pukul 12 malam, mau balik ke Lenggong Perak. Nak boleh sampai ke Lenggong no, kampung punya jauh. Mau balik sana. Yang kita bila dah mati, kita buat persiapan nak uruskan di sini. Dia mari, dia beradik, dia bergaduh, ya dah. Dia kata kok mana pun nak balik juga. Balik pukul 12 malam, balik ke Lenggong Perak. Dia sampai ke Lenggong tu, saya dah pergi dah Lenggong ni, jauh dah. Kawasan pendalaman jauh. Jadi itu kita di mana kita mati, di situ dikebumikan. Jadi kewajibannya wasiat itu menjadi perkara yang diwajibkan kepada kita untuk kita wasiat. Jadi inilah kata Sayyidina Osman, 4 perkara yang kita kena, dikatakan 4 perkara yang utama, tetapi hakikatnya tu yang menjadi kewajiban pada kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.